Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat simple-simple je. Kita buat kuih tiaw kerang. Bagi yang simple sikit lah kali ni. Cara dia senang je. Korang ambil satu paket kuih tiaw, lerai-leraikan dia, and tambahkan satu sudu kicap caramel dengan satu sudu kicap manis, and also minyak sikit gaul-gaul. Pergi kat supermarket bahagian kicap, kicap caramel ada kat situ. Lepas tu korang ambil kuih tiaw tadi, goreng sekejap dalam kuali, bagi dia meresap kicap tu masuk dalam kuih tiaw, bagi lagi cantik lah. Goreng sekejap, jangan lama sangat. Okay, lepas tu tumis satu biji bawang merah dengan 3 ulas bawang putih, tambahkan satu sudu cili kisar. Lepas ni masukkan fish ball and also kerang. Kalau tak jumpa kerang, gantilah udang atau ayam. Tapi jadi nama dia lain sikit nantilah. Okay, masukkan kuih tiaw yang kita dah goreng tadi. Tambahkan sos tiram sikit dengan kicap manis sikit lagi. Lepas tu tolak tepi semua. And then kita akan masukkan bahan seterusnya, iaitu satu biji telur. Telur tu pun sama, kena jadikan dia scramble. Lepas tu kita gaul. Gaul bagi cantik. Baru kita adjust dia punya seasoning kalau perlu. And tambahkan daun kucai dengan toge. Yang ni kontroversi sikit. Ada orang tak suka toge. Awas, toge sedap ke tak? Kunyah macam tu sedap. Buat salad pun sedap. Tak ada lagu dah je. Okay, lepas tu kita boleh letakkan kita punya kuih tiaw and hidangkan bersama dengan cili jeruk ataupun cili potong yang dengan kicap tu pun sedap juga. And sedia untuk dihidang. Dengar tak bunyi dia? Dahsyat kan? Buat-buat geleng kepala tapi memang sedap. Okay, so boleh try kat rumah. Selamat mencuba. Hey, what's up guys? So hari ni kita ada dua air yang sangat-sangat refreshing, sejuk minum kat tekak. Tapi jangan minum lagi, tunggu buka puasa dulu. Jom kita start. Okay, first kita nak buat watermelon lychee crush. Yang ni my favourite. KA sangat senang nak buat. Korang ambil tembikai, potong. Jangan terus makan, potong kecil-kecil dulu, saiz dadu. And then kita akan bekukan supaya kita dapat macam ais tembikai macam ni, yang beku ni. And then kita akan blend bersama dengan air yus lychee. Air yus lychee ni sangatlah sedap. Dia taste very refreshing. And korang boleh minum satu family. Nak minum macam tu pun boleh, nak campur dengan benda lain pun boleh juga. So yang ni KA blendkan sekali dengan tembikai kita tadi. Jangan letak ais tau, sebab kita nak dapat pure tembikai dan lychee punya slushy. And then kita akan serve together dalam jug. Letakkan susu cair sikit je, jangan banyak. Tak nak letak pun tak apa, dah sedap dah macam tu. Lepas tu letakkan cebisan tembikai ke atas, campurkan lagi buah lychee and kacau. Nampak tak kita punya slushy pekat tu? Rasa pure watermelon and lychee kat dalam. Sangat-sangat refreshing and sejuk bila minum lalu kat tekak. Sedapnya air ni. Okay, next kita nak buat orange lemon tea. Yang ni pun sangat senang nak buat. Tadi kita pakai tembikai. Yang ni korang ambil buah orange, buang dia punya kulit. Lepas tu buang dia punya biji kat dalam. Nanti pahit dek kalau kau blend nanti. Okay, tambahkan air kat dalam. Blend kosong, tak payah tambah apa-apa pun. Ambil jug, letak ais, tuang kita punya air orange tadi. And now kita perlukan use lemon tea. Use lemon tea balance. Dia punya rasa masam-masam lemon bersama dengan air teh kat dalam. Yang ni sangatlah sedap rasa dia. Perfect untuk korang hidang time raya nanti. Yang KA pakai ni botol besar tau, 1.5 liter. Lepas tu tuangkan sampai penuh dalam satu jug sampai ke atas. And then korang tambahkan irisan buah orange, buah longan and also daun pudina. Daun pudina ni wajib every year sebab dia bagi rasa minty dekat kita punya air. Kacau-kacau, siaplah kita punya orange ice lemon tea. Sedap, sedap. Boleh buat berniaga juga. Okay, nanti boleh try dekat rumah. Sedap ni. Yang ni betul-betul refreshing yang ni. So jangan lupa try dua-dua menu kita buat hari ni. Nak buat buka puasa boleh, macam biasa open house raya pun boleh juga. Okay, selamat mencuba.